Okay guys, saya Solihin daripada solihin.com. Okay, hari ni saya akan melakukan review Nintology U9R1 yang merupakan smartphone terbaru daripada Nintology yang baru saja dilancarkan beberapa minggu yang lepas. Okay, pertama sekali kita akan lihat daripada segi reka bentuk smartphone ini, di mana ianya menggunakan plastik di bahagian belakang. Okay, ini merupakan volume button, on off button, earphone jack, charging port dan juga speaker termasuk kamera dengan sokongan LED flash. Okey, bercakap mengenai spesifikasi smartphone ini, ianya menggunakan skrin bersaiz 4.3 inci, dilengkapi dengan Android 4.1 Jelly Bean. Selain itu menggunakan prosesor Snapdragon 200 berkelajuan 1.2 GHz dengan sokongan 1GB RAM. Ini turut dilengkapi dengan bateri bersaiz 1600 yang tidak boleh di-remove dan mampu bertahan selama 12 ke 13 jam dengan penggunaan biasa, di mana mobile data di-on 24 jam dan digunakan untuk chat Facebook, Twitter, email dan lain-lain. Okey, akan menyentuh mengenai kelebihan yang ada pada smartphone ini. Terdapat beberapa kelebihan utama, antaranya ialah ianya menggunakan Android, stok Android 4.1 Jelly Bean, di mana agak laju serta smooth. Okay. Smartphone ini juga sebenarnya sangat lancar walaupun berada dalam kelas pertengahan. Ia dapat menguruskan aplikasi dengan baik tanpa sebarang masalah. Okay. Ini merupakan bahagian setting yang terdapat pada smartphone ini. U9R1 menggunakan kamera saiz 8 megapiksel di bahagian belakang dan juga 2 megapiksel di bahagian hadapan. Okey, di mana apa yang kami cuba, 8 megapiksel pada U9R1 ini sebenarnya sangat dapat menghasilkan satu gambar yang sangat baik serta cantik dan boleh dikatakan setaraf dengan LG Nexus 5, okay, yang turut menggunakan 8 megapiksel kamera. Okay, antara kekurangan yang dapat saya sebut mengenai smartphone ini ialah isu paling ketara ketika pengecasan, di mana ianya mengambil masa yang agak lama untuk dicas penuh, dan masalah ini tidak terhad kepada model U9R1 saja, di mana saya telah pun mencuba beberapa model sebelum ini, model Nintology sebelum ini, dan turut mengalami masalah yang sama, itu agak lambat untuk dicas penuh bateri. Okay. Selain itu, tidak banyak sebenarnya kekurangan yang terdapat pada smartphone ini, memandangkan ianya hanyalah sebuah model dalam kelas pertengahan ataupun mid range, namun berjaya memberikan prestasi yang terbaik bagi kami dan sangat-sangat berbaloi untuk dimiliki, kerana smartphone ini selesa dipegang. Okay. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Okay. Berita baik buat anda di mana pihak Nintology turut bersetuju untuk memberikan rebate diskaun bernilai RM200 kepada pembaca yang bertuah, dan anda boleh sign up untuk mendapatkan rebate diskaun RM200 itu melalui banner yang telah pun kami sediakan dalam artikel bertulis smartphone ini. Okay. Saya rasa setakat itu saja, dan jika terdapat sebarang pertanyaan, anda boleh ajukan di ruangan komen. Okay.